Sultan Muhammad keempat, Kota Baru, Kelantan. Kita bawakan khas perlawanan Kelantan Red Warrior FC sebagai pasukan tuan rumah yang melayan kunjungan pasukan dari utara, iaitu Perak FA. Hajat besar Kelantan Red Warrior di laman sendiri untuk mengutip 3 mata penuh sekaligus untuk memperbaiki carta liga berada di kelompok kelima terbaik. Namun kita sedar hajat besar apabila mengharapkan sesuatu. Dalam 5 perlawanan kebelakangan ini, mereka menang 3 perlawanan dan juga 2 kekalahan, iaitu oleh JDT FC dan juga UM Damansara. Dan kini bola telah pun dimulakan oleh Azizul bin Ismail dengan hantaran terus daripada Kelantan Red Warrior untuk mencari Emmanuel Embarga. Satu turn yang begitu baik dan ada bendera yang diangkat di seberang sana mengesan kedudukan offside. Lari memecut di seberang sana. Aikal Daniel memberikan satu hadangan, memperlahankan serangan dan satu hantaran. Baik. Namun Syafiq Afifi telah pun Azraf, satu scan yang begitu baik mencari kedudukan Fazli Ghazali. Wisan daripada Emmanuel Embarga. Ada halangan yang diberikan kepadanya. Ashraf. Baik, hantaran untuk Rizwan Muda. Sekali lagi Iskandar Shah. Satu hantaran ke dalam kotak penalti yang tidak berjaya untuk menembusi band Suhaimi Fazli Ghazali. Baik, tandukan clearance yang begitu penting. Wan Zek Haikal. Ada ruang untuk Alif. Iskandar Shah lepas. Sekali lagi Wan Zek Haikal datang. Ada ruang untuk diselamatkan seketika. Percubaan daripada. Dan ketika ini juga Emmanuel Embarga melewaskan tamu tiran. Dan ada bendera diangkat di seberang sana. Zul Ashraf ataupun Fazli Ghazali untuk beraksi di benteng terakhir buat Perak FA. Mempunyai rekod yang begitu baik juga bersama Perak FA. Dan ada larian Syafiq Afifi. Satu kesempurnaan daripada Ikene Victor mengelirukan Syafiq Afifi untuk jaringan pertama Perak FA. Situasi ini yang kita tidak mahu. Hantaran-hantaran ke hadapan, kita lihat ulang tayang kembali. Ikene Syafiq Afifi ada kesempatan untuk menyelamatkan, tetapi dia merebahkan badan. Dan ketika itu juga kepintaran Ikene Victor menolak bola ke seberang kiri Syafiq Afifi untuk 1-0 bukan oleh pertahanan Perak FA. Tidak memberi sebarang ruang dan juga larian. Aika Daniel masuk. Hantaran ke belakang tidak berjaya. Dikeluarkan di situ. Satu clearance yang cukup. Atif Suhaimi diberi kawalan yang begitu ketat oleh Ikene. Faiz Nasir. Baik. Ada satu hadangan. Dan lancaran Emmanuel Embarga yang berada di garis. Ada di situ. Terus hantaran mencari Rizwan Muda. Satu percubaan. Placing menerusi kaki kiri yang meliar. Zek Haikal berjaya lepas. Baik, lecehkan daripada Wan Zek Haikal. Namun ada Wisan. Namun kekebalan kapten pasukan Kamal Arif Azrai. Rizwan berhadapan. Baik, lepasi satu pemain. Dia dijatuhkan oleh, saya kira, Ikene sebentar tadi untuk Azizul bin Ismail menghadiahkan sepakan penalti. Kita lihat ulang tayang. Rizwan Muda berjaya lepas satu pemain. Dan yang kedua adanya terjahan daripada Ikene. Dan disempurnakan oleh Emmanuel Embarga. Sayang, tiang yang menjadi penghalang walaupun sudah menewaskan Syazwan Shazli. Hantaran baik. Tangkapan daripada Syafiq Afifi. Arham Kushairi
betul-betul berada di hadapan garisan untuk menyelamatkan pintu gol Kelantan. Arham Kushairi dan sekali lagi Azraf. Latif Suhaimi berhadapan bersama Wan Zain Haikal. Menggelecek ruang untuk Alif. Sekali lagi diselamatkan oleh Syafiq Hafifi Suhaimi. Syafiq Hafifi sekali lagi, namun kali ini kemas. Hantaran terus untuk Embarka, namun tidak berjaya lepas. Percubaan daripada luar kotak penalti oleh Fadil Idris. Sekali lagi Perak FA datang menerusi tamu Tehran. Hantaran ke dalam kotak penalti. 6 pemain berjersey merah mengerumuni Syazwan Sazni. Ruang baik, tidak ada tekanan daripada pemain-pemain Kelantan Red Warrior FC. Arjlo ditonjolkan oleh Rizwan Muda jika dan kini Faiz Nasir untuk Embarga. Sayang, tepat percubaan. Rizwan Muda masuk, satu percubaan yang sedikit lemah. Syazwan Sazni adanya dari Stadium Sultan Muhammad keempat. Kelantan Red Warrior FC melayan kunjungan Perak FA dan keputusan yang kita perolehi dari separuh masa yang pertama, Perak FA melakukan jaringan menerusi Ikene di minit yang saya kira dan kini ada satu kekasaran daripada kedudukan tangga ke-7 Liga. Dan kini ada Rizwan Muda. Peluang untuk Ashraf Zulkifli melakukan rembatan. Ada blocking yang dilakukan oleh pertahanan kiri. Berhadapan bersama Fadil Azmi. Lepas keseorangan ketika ini dan satu hantaran terus ke dalam dakapan Syazwan Sazani. Fokus kita kembali untuk serangan yang dibina oleh Kelantan Red Warrior FC. Hampir 10 pemain Perak FA telah pun berada menutup segala ruang. Embarga terus ke dakapan Syazwan Sazani. Bersedia dengan sebarang kemungkinan. Rempatan terus dari luar kotak penalti sekali lagi dan diselamatkan oleh Syazwan Sazani. Reaksi buat kali yang kedua. Antara ke far post. Ada ruang untuk Arham Kushairi. Tumpuan kita untuk sepakan percuma. Baik. Adanya ruang yang terhidang untuk Fadil Azmi. Sukar untuk pemain-pemain berjersey merah menembusi percubaan terus. Satu percubaan dari luar kotak penalti. Setelah gerakannya dirantai dengan begitu baik ditugaskan oleh Fadil Azmi. Lepas. Hantaran terus. Baik. Dua pemain KRWFC telah pun bersedia. Mencari kapten pasukan. Satu tandukan daripada Arham Kushairi. Maafkan saya, nombor 9 Ahmad Daniel Hakimi. Faiz Nasir, ada ruang. Sayang, beribu kali sayang. Syazwan Sazani sekurang-kurangnya mencari gol penyamaan. Tidak berjaya. Sekali lagi sepakan penjuru susulan untuk KRW. Mungkin ada tampanan daripada Syazwan Sazani walaupun diberi tekanan oleh Latif Suhaimi. Sekali lagi hantar far post. Latif Suhaimi. Satu kekasaran daripada Latif Suhaimi. Layangan kad merah yang dihadiahkan oleh Azizul bin Ismail. Saya kira satu tackle. Ruang untuk Perak FA. Adanya hadangan yang cukup penting daripada Iskandar Shah. Namun kedatang lagi adanya
di garisan pintu gol untuk melakukan sesuatu. Dan kini ada larian daripada Syafiq Afifi. Namun ada clearance yang cukup penting daripada Faiz Nasir. Untuk embarga sekali lagi. Dan itu dia tiupan whistle panjang yang dibunyikan oleh Azizul bin Ismail untuk menamatkan separuh masa yang kedua. Menamatkan keputusan yang kita perolehi dari Stadium Sultan Muhammad keempat. Aksi yang begitu sengit dan dramatik. Perak FA menewaskan Kelantan Red Warrior FC dengan 1-0.